Dan Ramadan bukan bulan puasa. Tahan break. Mana kau kena tarik handbrake. Benda halal jadi haram. Macam mana Ustaz? Korek hidung macam mana? Batal puasa tak? Kita kata, kalau Q kata apa? Tak batal. Pasal apa tak batal? Sebab ustaz saya cakap dia tak mengenyangkan. Tak mengenyangkan. Bukan. Logik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi. Hi everyone. Selamat kembali ke Dengar Cakap Podcast. Kali ni dengan wajah barulah juga, bentuk barulah juga, nafas barulah juga, insya-Allah, dan direction barulah juga, insya-Allah. Hari ni saya ada co-host saya. Co-host lah. Pengacara bersama saya, iaitu producer director untuk Dengar Cakap Podcast ni, tak lain tak bukan saudara Q Syairi. Kaisen PR dia juga manager saya. Dia juga saya punya publicist. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kita punya tetamu hari ni. Kita Kiasu. Hai, Kiasu. Kita ambil yang senang dapat. Kita ada Ustaz Akil Hai. Ataupun saya suka panggil dia pakai Akil. Sila panggung saya. Tak nampak kot. Separuh je kan. Kak Wawa, saya nak ambil kesempatan selaku producer. On behalf of production team, kita nak ucapkan terima kasih kepada semua viewers yang dah tengok pilot episode kita. Walaupun kena sidai lama baru ada new content kan. That means the world to us. Keep on watching. I juga dapat feedback yang macam ada yang tunggu lama sangat, diorang keep on watching the same episode. InsyaAllah so kind. Dan kita juga you're right. Thank you so much. Lepas tu really appreciate. Oh, takut. Macam yang video kita tagih. Tapi tak, satu lagi appreciate some comments yang memang ada one to very Masya Allah, very encouraging, very empowering. Betul. Dia very humbling. So kita pun tak expect benda tu. Thank you so much. Allah berikan. Untuk semua support. Thank you. Well done. Apa sebenarnya ni? Kita ni gebang-gebang, sembang santai tengok. So ni dah bulan puasa. Kan? Apa kalau I bagi Kak Wawa tanya first question ni, dia macam nanti bila ustaz jawab dia tak surprise sebab you guys duduk sekali kan. Ustaz, apa perkembangan terkini? 15 years kahwin, I'm still surprised tau by him so many times. Kami sentiasa hari baru. Alhamdulillah. Ada yang makin kembang, ada yang makin kucing. Okay, faham. Itu adalah proses dan lepas progres kahwin normal tak lah. kembang, risau dia makin kembang. So Alhamdulillah, buat masa ni Ana bertugas sebagai imam di surau di Jumaat di Damansara Perdana Surau Perdana. So inilah dalam bulan Ramadan ini kita sedang mentata kelolakanlah program-program Ihya Ramadan. Ihya Ramadan ni maksudnya menghidupkan ibadah-ibadah khusus dalam bulan Ramadan yang tak ada dalam bulan lain, khususnya macam tarawih, macam tadarus. Okay. So inilah tugasan Ana khususlah ni, di samping ada jemputan-jemputan majlis mauizah atau mauizah peringatan, tazkirah, ceramah di merata inilah. Ihya Ramadan Malaysia ni lah. Ihya Ramadan apa program dia buat selain daripada selain biasa kalau kita standard surau masjid tarawih tadi kan, tarawih, tadarus, buka puasa, tazkirah, buka puasa, more iftar jama'i, ada apa more yang surau perdana buat, ada qiyamul lail. Banyaklah, yang penting menghidupkan suasana Ramadan. Sebab macam kita tahu bahawa bulan Ramadan ni ada banyak benda-benda sunnah Rasulullah yang wujud dalam bulan Ramadan, yang ini yang kita nak sembang-sembang kan, supaya dia tidak terhenti hanya di bulan Ramadan. Betul. Allahuakbar. Preparation macam mana bila nak untuk surau perdana Preparation? Yalah, untuk Ramadan. Malam tadi tiap-tiap hari kita bermusyawarah untuk kita dapatkan titik persamaan di mana yang kita boleh lopong-lopong kita isi lagi. Untuk makluman, kadang-kadang mungkin ada lagi orang yang nak memberi jamuan kepada orang lain berbuka puasa. Itu besar pahala dia kepada seluruh jamaah yang sedang melihat, besar sangat pahala dia. Sebab tak ada bulan lain. Kalau bulan lain, kalau kita bagi makan orang lain, itu jadi sedekah biasa. Tapi kalau yang ini, contoh memberi orang lain berbuka puasa, even tu sebiji tamar ataupun segelas air putih.
Tetapi pahala puasa yang kita beri orang minum makan itu, yang sedikit itu, pahala dia dapat kat kita. You just imagine dia punya miracle, bonus yang Pahala Allah sama macam curahkan. pahala orang berpuasa. Tanpa mengurangi pahala kita yang berpuasa itu. Jadi maknanya dua kali ganda. Dua kali ganda, dan mungkin yang kita beri itu seorang al-wali Allah. Kekasih Allah. Kita tak tahu. Yang kadang-kadang dalam ramai-ramai tu mungkin ada kekasih Allah yang sentiasa mendampingkan diri dia kepada Allah. Yang tak macam kita mungkin lah kan. Yang kadang-kadang kita ni puasa yang yuk pagi-pagi buka peroyok lah, macam-macam lah. Buka peroyok tu mengumpat orang, cakap pasal orang, mata memandang, telinga mendengar benda-benda yang lara. Jadi mungkin orang yang kita sumbangkan untuk iftar itu, dia berpuasa dengan makam khusus wal khusus. Bukan awam, bukan khusus, tapi khusus wal khusus, kata Imam Ghazali, adalah makam yang paling tinggi. Kita tak tahu. So mana tahu dapat pahala dia sama-sama terpercik kepada kita. Ini rahmat Allah luas. Actually, I like that bila kata, selalu kan perempuan kan cakap yang dia kata tak boleh puasa kalau tengah Ramadan kan, apa nak buat, amal ibadah. So actually one of them masak kat rumah ke, ataupun even kau tak masak pun tak apalah, you beli makanan bawa balik kan, bagi ahli keluarga makan. That tu kira lah kau betul tolong menjamu orang yang buka puasa. Saya dapat pahala macam berpuasa juga, right? Yang tapi bagi suri rumah dia tentulah menjamu suami dia. Itu prioriti utama dia kan, sebab itu tanggungjawab dia. Tapi tanggungjawab suami pula memberi makanan di bazar-bazar. Itu normal lah kot Ustaz. Sebab dia dah jadi macam culture kan. Itu culture. Banyak kita nak sembang soal tu nanti. Okay Ustaz, saya nak tarik balik. Kita balik ke awal. Kita nak tahu rutin bulan puasa Ustaz. Standard macam orang lain. Tapi saya lebih banyak, alhamdulillah, syukurlah, sebab bila kita ditugaskan dan diberi amanah untuk memimpin rumah Allah ni, mau tak mau, itu sebenarnya satu bonus yang tak ada pada orang lain. Kita sentiasa duduk dalam rumah dia. Rumah mana yang lebih selamat melainkan rumah Allah kan? Maknanya kalau kita muliakan rumah Allah ini, Allah muliakan rumah kita. Rumah kita tu bukan rumah kita saja, tapi hati kita. Maknanya kita sentiasa berdamping dengan bukan si mambang, tapi berdamping dengan rumah Allah. Yang Allah mendatangkan spesies yang semuanya datang atas niat masing-masing. Faham. So kita pandanglah banyak dalam satu dan satu ada banyak. Maknanya kita belajar. Maknanya bukan kita duduk di situ kita lebih holier than thou, kita lebih suci dari orang lain, tidak. Tapi kita mengambil pengiktibaran Allah datangkan berbagai-bagai rencah ragam manusia di rumah Allah yang sebenarnya mereka mencari keredaan Allah. Jadi biasalah, kalau dah seketul daging tu baik, baiklah. Kalau tak baik, kau buat macam mana pun akan terserlah lah dalaman itu. Itu maksud. Apa lagi? Tak deep tu, biasa. So humble. Very rare. So humble. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Okay. Anyway, tak ada. Lepas tu, macam kata tugas kan. So what is your schedule like macam as an imam? Tugas bayangan kalau kita untuk bertugas, Ramadan ni. Contoh kalau kita bertugas sebagai imam, kita ada 3 orang imam. So satu hari tu kalau imam tu bertugas, contoh di hari ni lah, contoh hari ni bertugas. So since daripada subuh, maknanya sahur kan, subuh jemaah, lepas tu ada zuhur, sebelum zuhur ada kuliah zuhur. Kita buatkan kuliah zuhur untuk orang-orang, biasalah bila kita bulan Ramadan ni nak tengok masjid, surau musola, itulah yang makin penuh. Tak kira bukan kata malam sahaja, siang pun kedai tak boleh masuk. Kan? Pun penuh lah. Semua bergelimpangan kan, bergelimpangan semua itu. So why not kita buat adunkan satu majlis. Kau sambil kau lantak lah, kau nak tidur ke, kau nak melepak ke, tapi dia dengar. So kita buat manfaatkan time tu lebih kurang dalam 45 minit sebelum menyampaikan zuhur. So semayang pula zuhur, jadi imam zuhur, lepas tu sampai asar. Yang sampaikan kuliah ke tazkirah sebelum zuhur tu pun imam tu je yang bertugas? Imam ataupun kita akan invite ustaz asatizah daripada luar lah, yang kita telah pilih, yang kita select. Dan kemudian asar, lepas asar tu sebenarnya asar ke waktu iftar tu sebenarnya kalau kita duduk rumah Allah tak rasa. Langsung tak rasa, sebab you kena bersiap siaga dengan nak ambil persediaan untuk iftar kan, menghidang, sebab kita pakai talam. Sediakan kita pakai talam. Sebab sediakan iftar untuk orang yang datang. Iftar mungkin nak diambil daripada tempat mana, kemudian nak mengurus takbir kan, nak letakkan berapa talam, berapa orang bajet nak datang semua. And then sebelum iftar, contoh 7.29 contoh
So sebelum tu 1 hour before that, maknanya dalam 6.30 macam tu kita dah get ready dah. Get ready untuk apa? Get ready untuk kita membuat bacaan-bacaan Quran, membuat untuk mungkin kita ada bacaan untuk nama-nama Allahyarhamah yang telah kembali mendahulu kita. Adalah jemaah yang berniat kan untuk dibacakan doa ke atas mereka, maka kita baca doa. Dan di samping itu kita tunggu waktu sampailah waktu iftar tersebut. Dah sampai iftar, terus bergegas pula solat maghrib. Lepas maghrib pula dapatlah lebih kurang dalam about setengah jam tak sampai pun, sebab kita dah makan sikit tadi 20 minit sebelum maghrib tu untuk iftar berjemaah kan. Kemudian lepas tu solat sunat apa semua, terus solat tarawih. Solat tarawih sampailah biasanya rangkuman daripada subuh sampai tu 10.30 kita habis untuk tarawih, terus buka pula tadarus. Maknanya non-stop. This is orang panggil apa? Kalau filem Speed tu, bas tu dia terus jalan. Faham. Kalau berhenti meletup. So you work like more than half of a day. Yeah, Half of actually. day. Yeah. That means kena Hopefully lah. Ini stamina kena kuat lah. minta pertolongan pada Allah, sebab kita umur 5 series ni kita tak macam dulu dah Q. Ustaz berapa Ustaz umur? Dia tahulah kan. Dia Ustaz berapa umur Ustaz? sonor pakai nikah ya. Tak nampak pun nikah. Pakai nikah ke macam-macam. Okay, so this is the thing yang, tapi sebenarnya adalah bisa tegal biasa. Kalau kita sebelum Ramadan kita dah biasa well prepared biasa dengan dah latih to be kata orang dengan benda tu, tak ada isu dah, tak ada isu. Cuma penambahan sedikit pada waktu malam. Jadi siangnya siam, malamnya qiyam. Itulah Ramadan. Do you think that maybe macam kita dengar macam-macam dalil kata pasal bulan Rajab, Sya'ban semua macam yang tak semuanya sahih. Tapi katanya mungkin dia bukan daripada Nabi. Dia daripada amalan ulama, alim ulama sedahulu maybe. Terutama sekali specifically Nusantara lah. Do you think that maybe macam biasanya bila masuk Sya'ban ni pun diorang macam-macam they push tu, is one of the effort untuk kita bersedia for Ramadan, untuk trainkan body, trainkan mind semua untuk prepare for Ramadan? Ini cerita bulan Sya'ban ke Ramadan? No, I'm saying bila dah masuk Ramadan, kan cakap tadi kan, sebelum kalau before Ramadan tu at least dah kena prepare diri untuk. Betul. Kan? So do you think amalan yang bila ulama terdahulu ajar untuk masa Sya'ban ni kita buat ni sebenarnya ialah tak semuanya, dia tak ada daripada Nabi, tapi ialah persediaan tu sebenarnya dia buat for that. You Exactly. think? Sebenarnya kita kena faham. Salafus salih merindui Ramadan ini 6 bulan sebelum, 6 bulan selepas. Bermakna dia tak ada masa untuk tidak merindui. Wait, when you say salafus salih tu maksudnya apa? Referring to apa? Salafus salih adalah selepas daripada tabi'in. Lepas tu zaman salafus salih. Zaman inilah yang banyak juga ulama-ulama yang create their own metodologi untuk mentakarubkan diri kepada Allah. Faham tak maksud? Takarub maksudnya qarib, mendekatkan diri. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagian ada bahasa Arab. Itu kata orang Nisfu, nus, takarub. Mind your language. Untuk mendapatkan keredaan Allah tu, manusia ni ada berbagai-bagai cara. Sebab itu kadang-kadang berlakunya perkara-perkara yang Nabi tak pernah buat, maka mereka buat. Tapi itu adalah pengalaman mereka. Yang jadi isunya apabila pengalaman sendiri dijadikan sandaran, menyatakan bahawa Rasulullah aku mewarisi ni daripada Rasulullah. Itu memang satu masalah besar dalam kita mendakwa bahawa Nabi memperlakukan sebegitu. But the end of the day, macam kita katalah, macam contoh malam Jumaat. Macam ni, kita pecahkan sikit benda. Malam Jumaat kita baca Yasin. Yasin tak salah. Dia tak salah. Okay. Tadi ada private. Yang salahnya meletakkan bahawa Rasulullah membaca Yasin pada setiap malam Jumaat. Itu je. Sedangkan hadis yang sahih menyatakan Rasulullah mengamalkan surah Al-Kahf. Al-Kahf. Orang Melayu panggil Al-Kahfi. Tapi bahasa Arab Al-Kahf. Jadi itu sunnahnya. Jadi kalau disandarkan, kita amalkan surah Al-Kahf tiap-tiap malam Jumaat contoh, atau pada hari Jumaat. Itu sesuai dengan apa yang Nabi buat. Dia dapat pahala buat sunnah. Dan dapat itiba'us sunnah, mengikut sunnah Nabi. Dia dapat pahala baca Quran dan dia dapat pahala 2 pahala ikut sunnah. Tapi kalau dia tadabbur, dia lagi dapat pahala faham Quran. Ya, tapi kalau dia yang jadi isunya sekarang ni, kebanyakan kita mutakhir ini
termasuk para asatizah dan para alim ulama, kadang-kadang mereka terlepas pandang menyatakan bahawa kita tak salah kan, sebab mungkin mereka menerima ilmu tu dari guru-guru mereka, tetapi guru sebab mereka tidak memberi pencerahan bahawa ini sebenarnya bukan daripada Nabi. Jaranglah anda melihat para alim ulama ni nak cerita bahawa ini daripada jalur ini kan, tapi yang mereka buat secara tuntas saja bahawa Islam menganjurkan ini secara umum. Kita orang dulu pun buat macam tu juga. My family saya dulu tu lah. Ya, tapi kalau dispesifikkan baru nampak, oh ini jalurnya daripada Rasulullah SAW, ini dari sahabat, ini daripada tabi'in, ini daripada salafus salih. Berbalik pada cerita salafus salih tadi. Salafus salih ni dia merindui Ramadan ini sebab apa? Sebab mereka sentiasa membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab, cerita Rajab tadi. Wa balighna wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu doa dan ini popular dah di media sosial. Setiap kali masuk bulan Rajab dia dah berlegar lah. Jadi itu okey. Tapi ini doa golongan salafus soleh. Golongan salafus soleh. Dengan bukan daripada Nabi jugalah, tapi ialah golongan salafus soleh. Tapi maksud anda tadi tu sebagai seorang manusia yang ingin bertakarub, rindu Ramadan, tak masalah. Tapi yang jadi masalah, yang menjadi satu benda yang besar yang mungkin orang tak nampak, orang ramai tulis dalam WhatsApp, rindu Ramadan, rindu Ramadan, pagi-pagi rindu Ramadan, countdown 9 days road to Ramadan. Ni yang message berantai setiap pagi tu lah Betul. Tapi the best person is, as a Muslim, bukan dia merindui Ramadan. Ramadan tu sendiri merindui kehadiran insan ini. Ini power lah. Ini maknanya dia tak boleh cerita pada orang pun, tapi dia feel that vibes. Ramadan ni something different. Ini Allah tengah bagi ruang. Itulah lebih kurang cerita mengenai bab yang kita katakan. Dia kata atas salafus soleh tu siapa? Cakap dia yang ikut tabi'in. Ya, kita kena clearkan bahawa ada ibadah yang merupakan salah satu metodologi daripada kita sendiri untuk cara mendekatkan diri kepada Allah. Ada ibadah yang terus direct daripada Rasulullah SAW. Jadi kalau ditanya prioriti utama, sudah pastilah kita ikutlah. Kalau Nabi buat, kita buatlah. Itu dah tentu no doubt. Tak ada kata orang sanggahan, sangka-sangkaan, tak ada. Yang penting itu memang bulat terus kepada Rasulullah. Tetapi kita tidak boleh menyalahkan juga kepada golongan yang dia ada cara tersendiri untuk mentakarubkan diri kepada Allah. Masing-masing ada cara. Masing-masing semua nak menyampaikan itu, masing-masing ada cara. Cuma once again saya menasihatkan diri saya dan semua rakan-rakan, jangan menyandarkan kepada Nabi. Itu untuk keluar daripada silap. Rule dia ialah give credit where credit is due lah. So kalau benda tu bukan Nabi, jangan cakap Nabi buat. Kalau benda tu orang lain buat, kasih kat dia. Senang cerita macam apa nama, kita buat lagu, the right lagu tu adalah hak cipta copyright daripada orang yang menciptakan lagu tu sendiri. Contoh, tiba-tiba kita katakan tak, ataupun kita sandarkan pada orang lain ke apa, jadi benda tu tak seiring lah dengan apa yang dibawa. Dan I think orang ambil ringan sebab apabila kata dia selalu still nak dengan Nabi, because ibadah. Tak, no, tu bukan. Orang bukan ambil dengan bab tu. Nabi ambil dengan bila kata benda tu dia sandar kepada Nabi, padahal Nabi tak buat. Dia ambil dengan sebab dia orang tak semua mungkin ambil cakna ataupun ambil tahu yang Nabi ada warning. Nabi apa hadis warning, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Masya-Allah. Tabawa. Dia suka cakap itu tabawa. Kenapa you kelak cakap tabawa? Saya cakap dan Nabi kata basically siapa yang bohong atas nama aku dengan sengaja, dia dah siap tempat duduk dia, tempat tinggal dalam neraka. Kira dah confirm falyatabawwa maq'adahu. Itu penting tu guys, sebab kadang-kadang kita lupa bahawa nampak simple aja tapi sudah siap sedia menempah. Tu hadis sahih tu, hadis muttafaqun alaih. Bila kata muttafaqun alaih, maknanya Bukhari dan Muslim kata sahih. So bila dua-dua dia kuat. Secondly, there's another hadis Nabi bercakap. Dia kata
menipu atas nama aku tak sama macam menipu atas nama orang lain. So even kalau kita tersalah information, menipu kat sini maksudnya contoh selain daripada memang create something, katalah misinformation. So, kalau kita kata Pak Abu jual nasi lemak padahal nasi goreng sebenarnya. So beritahu orang jual nasi lemak. Taklah jual nasi goreng. Dia okey lagi. Tapi kalau Nabi, you kena be very very careful. Because of what though? Because kalau dia menipu atas nama Nabi, di sinilah timbulnya perkataan penunggang agama tu. Sebab dia create something yang pertama, dia barakah tu semua daripada Nabi. Dia punya susu galur amalan-amalan tu kan. Sebab dia direct. Tapi bila kita create something, at the end of the day, dia akan rasa macam, dia akan rasa diri dia tau. Because aku yang create benda ni sebenarnya kan. Even untuk guru dia, dia kena declare benda tu. For me, amalan aku zikir ini bagi aku sesuai dengan aku. Tak ada masalah. Ya zikrullah. Ala bi zikrillah tatma'inul qulub. Dengan zikir hati kau jadi tenang. Kita tak boleh nafikan itu. Cuma jangan menyandarkan. Kalau Nabi tak buat, cakap je tak buat habis. Yang ini memang aku mengamalkan warid ini atau wirid ini kan. For me, itu masing-masing punya cara dalam nak kata orang mentakarubkan daripada Allah. Tak, you also kena consider kenapa Nabi warn, kenapa it's dangerous untuk bohong. Sebab apa? Apa saja Nabi buat, Nabi kata, kita kata sunnah. Sunnah ni ulama khilaf pendapat dari segi kata definisi dia ataupun dia punya distinction. Sebab tu sunnah ni ada ulama kata dia both hadis dan juga perbuatan. Kata-kata perbuatan ada yang dia bezakan. Hadis maknanya kata-kata, sunnah tu adalah perbuatan dia. Either way it's from Nabi. But the reason why it's very very important untuk make sure that kalau Nabi tak buat, jangan kata Nabi buat. Because apa? Whatever he does, whatever he says, ada effect pada everything. Sebab dia rahmatan lil alamin. So bila kita buat dia effect, kita fast forward pada hari ini. Fitnah dia. Pada hari ini, ajaran khurafat, sesat, semuanya bersandarkan because apa? Cinta pada Nabi. You create whatever. So orang akan buat because it's Nabi. Even though benda tu kadang-kadang benda tu memang langsung tak masuk akal. Dan Nabi kena ingat, dia guide. Kita punya guidance ialah Quran. Nabi is the guide. Dia bawa Quran. Bila mana Nabi cakap, kalau kita kata benda tu memang merepek dan Nabi tak buat, kita create kata Nabi buat, benda tu dia akan Islam. Nabi datang membetulkan akhlak. Nabi datang dengan Islam untuk angkat kita punya akal. Dia akan menjatuhkan lagi akal. Lepas tu kredit kau bagi Nabi. Kan zalim. Nabi buat semua ada efek pada orang. That is why Nabi warn keras-keras, jangan. Siapa bohong, confirm dah siap tempat kau dalam neraka. Selagi tak nampak neraka, tak takut lah kan Cuma kita jangan melampau. Kita jangan melampau. Apa-apa pun jangan ulu. Betul kita nak ikut Nabi, tapi jangan terlalu keras. For me, kehidupan ni, agama tu dia dia ambil yusrun. Sesungguhnya agama tu mudah. Kadang-kadang kita boleh memperpayah-payahkan dia atas fikir kita. Dan Nabi pun tak buat macam tu. Cuma contoh sini lepas solat, kalau queue sendiri lah, lepas solat berjamaah, suka zikir ke tak suka zikir? Suka doa ke tak suka? Depends on timing. Depends on timing, okay? Baik, faham? Jawapan selamat. Kalau macam tak ada benda urgent yang kena buat, lepas boleh tu kita duduk sekejap lah zikir. Tapi honestly okay tak kalau ada bersama berzikir? For me okay lah. Okay, for you okay kan? But ada orang yang hulu, yang melampau ni, dia sampai menyatakan kepada golongan yang berdoa dan selepas solat secara berjemaah ni, kita faham di Mekah pun tak buat, di Madinah pun tak buat. Tetapi perkataan yang dia kalam tu, dia kata apa? Kalian buat perkara ini selepas solat, berzikir, doa, semua ramai-ramai macam ini mengundang bala Allah turun pada kalian. Sampai tahap tu. Dan bekerja Tuhan tu. Ini hulu. Ini melampau. Betul. Sebab itu Ana sendiri sebagai ketua imam di tempat ini, kami meraihkan kepelbagaian. Namun, macam Q kata tadi, common sense lah. Kalau waktu subuh, orang nak keluar 7.30 dah jam. So sekarang subuh 6.19 contoh. Okay. So pastinya kau dengan bacaan surah, tiba-tiba kau baca panjang. Macam mana orang nak pergi punchcard kerja, nak menghadapi jam, nak ambil anak dia pergi sekolah. Benda ni, ini yang dibahas supaya seorang itu perlu ada ilmu. Ilmu hablum minan nas. Hablum minallah lepas.
Dengan Allah lepas, tapi dengan manusia dia tak lepas. Dia kata betul, memang betul. Zikir tu bagus, doa tu bagus, tapi pada tempatnya. So kita tengok di situ, kita percepatkan baca surah pendek. So that means it's all about practicality lah kan. And also it's this actually, I used to be like that last time, but because tapi taklah sampai kata yang lain buat tu berdosa. Tak, to me it was like I understand this, I'm gonna follow this. Kau nak buat. But down the road, bila the more I belajar, macam cakap kan, it's about common sense. My take pula is this, is because Islam mengambil kira uruf setempat. Benda tu maknanya the culture of the place. So bila you belajar, the more you nampak that whatever hukum yang keluar, whatever dari segi sejarah ataupun fatwa yang keluar in all over the world dalam negara Islam atau dunia Islam for example, you notice that actually dia ada different certain things, dan ada benda, dia memang ambil kira the culture of the place, the kebiasaan tempat tersebut, uruf setempat. And you know so from there you baru macam lagi you terus, they give you comfort lah. Macam you maknanya macam, kita yang tahu tempat kita macam mana. Ini bagi imam, bagi pentadbir di satu selama tempat. mana dia tak bercanggah dengan Quran Sunnah Ijma' dengan Quran Sunnah Ijma' Qiyas. Tapi satu yang perlu kita ambil tahu. Ana sendiri membesar di kampung. Waktu tu kita sentiasa berjemaah. Masa tu kita remaja lagi, tapi kita berjemaah dengan Ana suka duduk di belakang pak cik ni sebagai imam. Pak cik ni mata satu tau. Mata dia satu batu. Dia tembak ikan tu konon batu. Aduh. Serius? Tu konon batu. Dan dia pandai main violin. Dia Ghazal memang master lah. Dia orang yang sini. Jadi Ana dengan dia ni roh kena roh lah. Jadi walaupun Ana remaja masa tu, dia pun tahu kita azan, selalu dia bagi azan semua kan. So bila berjemaah dengan dia, satu petunjuk yang baik apabila dia memimpin, saya dengar setiap words, kalimah yang keluar dari mulut dia bila dia berdoa. Sehingga saya boleh hafal. Nampak tak? Kesan daripada bila pembacaan secara jama'i ni, bukan maknanya kita menyanggah sunnah Nabi, tetapi ada part, mungkin di belakang ni ada yang baru duduk nak belajar. So, tanggungjawab imam untuk mengajar dia. Kecuali kalau ada orang tengah solat, masbuk atau muafiq, kalian tak payah menjaharkan suara. Masbuk tu tahu dia separuh jalan nak ikut. Muafiq? Muafiq ni dia sempat menghabiskan Al-Fatihah dia. Masbuk dia tidak. Dia kira imam menanggung Al-Fatihah. Bukan menanggung Al-Fatihah, maknanya dia ikut saja. Tapi dia tidak sempat menyelesaikan Al-Fatihah dia. Itu muafiq. Tapi saya nak bagi tahunya ialah ada kelebihan juga kepada orang yang bila selepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dia berzikir. Oh, ini zikir orang yang baru datang ni. Sebab kita tak tahu dekat belakang ni we never yang know jahil. hati orang kan yang mana tersentuh dengan apa. Dengan kadang ada doa yang kadang-kadang dengan words dia, dengan luhur hati dia terkesan. Wallahi di tempat kita orang ni ramai juga yang menangis secara peribadi tau, bukan nak tunjuk dia menangis, tapi kita tahu dia menangis. Bila bersalam kita tahu dia sampai. Benda-benda macam ni susah untuk dikalamkan. Sebab ini adalah perjalanan spiritual seseorang, kerohanian seseorang. Jadi kita jangan terlalu terus menghukum bahawa ini semuanya bid'ah, ini semuanya salah. Salah dari satu sudut, tetapi banyak kelebihan-kelebihan juga pengiktibaran yang kita boleh ambil. Sebagai contoh, kalau ia boleh memandaikan umat itu sendiri. Tapi jangan hulu, jangan melampau. Kalau ada orang tengah masbuk muafiq, tak boleh imam menjaharkan suara sebab mereka sedang solat fardu. Menjaharkan maksudnya menguatkan suara. Kita slowkan suara kita macam kan astagfirullahalazim. Selalu banyak tu kadang imam time ni pula dia tunjuk skill masa ni. Yes. Astagfirullah. Tengok ada orang masbuk, tak payah. Astaghfir sikit je. Astagfirullahalazim. Dia cukup. Sebab engkau nanti akan suara engkau akan mengganggu orang yang tengah buat kewajipan. Engkau sunat je. Jadi ini kita yang faham prioriti ni. Ini semua basic ilmu. Kalau tak ada ilmu ini yang kata nak melantik seseorang jadi pemimpin mesti berdasarkan ilmu. Bukan selain daripada itu. Sebab ilmu itu akan membawa cahaya. Ilmu yang tak benar akan memporak-porandakan masyarakat. Dia tak ada barakah. Bila bulan puasa, dan macam setiap tahun orang akan bahaskan benda yang sama. Korek hidung batal puasa. apa? Korek telinga batal puasa. Tak, apa dia cakap,
nak buka puasa tak ada air, tak ada kurma, korek hidung. Kan, so macam okay Ustaz boleh tak ceritakan lagi sebenarnya, kita explain lagi sekali pasal perkara-perkara yang membatalkan puasa dan mitos-mitosnya. Baik. Yang biasa berlaku ditanya acap kali bulan Ramadan, itulah kita jawab. Pertama, korek hidung lah. Macam mana Ustaz, korek hidung macam mana, batal puasa tak? Kita kata, kalau Q kata apa? Tak batal. Pasal apa tak batal? Sebab Ustaz saya cakap dia tak mengenyangkan. Tak mengenyangkan. Bukan. Logik. Dia tak masuk ke rongga yang kat dalam tu kan. Seorang belajar. Itu kalimah orang belajar. Makna memang betul istilah fiqh menyatakan batal puasa seseorang itu apabila memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan yang terbuka. So telinga, hidung, tu belakang semua tu tak boleh. Tetapi tak boleh tu setakat mana? Jadi dia ada had. Macam kita, hidung kan, contoh hidung. Sama telinga dulu lah. Boleh. Kadang-kadang time puasa tu lah dia punya gatal tu, moyot-moyot kata orang Perak kan. Jadi macam mana buat? So, hantar ambil goncang. Dia akan hilang kegatalan itu. Kegatalan tidak jadi melampau. Okey? Satu. Yang kedua, hidung. Okay, hidung Ustaz. Korang bahasa aku tu korang kena faham dengan fikir lain. Hidung. Korek hidung, misalnya katakan ada sampah, korang korek je lah. Tetapi jangan mengorek terlalu dalam sehingga sampai kepada had dia. Dekat kita punya rongga atas ni ada Kira tulang. macam bila ambil COVID test tak Macam COVID tak boleh. Because dia dah jolok sampai ke dalam. Bila ke dalam, dia dekat tengah ni ada tulang ni kan, selangka ni kan. Tulang ni lah had dia. Jadi korang sampai situ je lah. Itu maknanya kalau korang menembusi itu teruk sangat kan. Dia macam tiba layan. Sampai terkeluar kok mata lah. Tak batal. Jadi mitos saja tu orang kata, oh korek hidung batal puasa. Sebenarnya tak batal. Yang batal bila? Batal boleh bila korek dapat makan. Itu batal. Okey, faham? Satu. Yang kedua, ini selalu tiap-tiap tahun. Terutamanya orang-orang yang mengalami simptom berkenaan. Orang yang menghadapi penyakit Asmaul Husna. Asma. Nasib baik dia. Okey. Aku dah suspend dah tunjuk sini. Okey, penyakit asma ni macam Wahidah sendiri pun dia asma, kuat. So kebergantungan dia kepada ubat ni wajib. Bukan sunat lagi, wajib. Kalau tak, dia akan lelah. Bila lelah, Sadaqallahul-azim. Bila dia lelah, dia tak akan boleh buka borang. Dia takut dia gone with the wind. Gone with the wind. Jadi Gone with tanggungjawab the wind. dia kena pump dulu. Bila pump, barulah dapat oksigen tu membuka ruang dada Alhamdulillah, dia nikmat udara. supaya dapat udara balik bernafas dengan baik. So di sini bagaimana hukum dia? So memang anda telah mengkaji, para alim ulama khilaf dalam bab ini. Ada yang menyatakan macam mana pun, yang ulama yang agak rigid sikit dia kata memang tak boleh. Sebab termasuk memasukkan sesuatu ke dalam tubuh badan. Betul, macam Q kata tadi bahawa dia tidak mengenyangkan. Wap tidak mengenyangkan, kan? Macam orang isap rokok, apa yang mengenyangkan? Tapi dia something. Hanya perokok-perokok yang mengetahui. Okey, tapi saya nak bagi tahu, wap itu adalah beserta dengan ubat. Dan dia memasukkan itu dengan berbentuk angin, bukan berbentuk zat. Kalau Panadol tu sebijon kau masuk ke dalam, sebiji kau masuk ke dalam Sebijon. Cubalah aku ni fikir sebijon bahasa apa Bahasa boomers. masuk sebijon, masuk. Itu dah makan. Batal lah puasa. Tapi kalau itu angin. Tanyalah sama angin. Dia akan masuk ke dalam. Apa niat dia? Niatnya membuka balik dengan steroid yang ada tu, ubat-ubatan tu membuka balik ruang dada itu supaya dapat bebas untuk dia bernafas, segar balik. So di sini ulama menyatakan tak ada masalah. Sebab dia darurat. Syaratnya apabila diperlukan sahaja. Membesar, I didn't know benda tu. I think dah 40 lebih baru I tahu boleh buat. Ya, description. So maksudnya you buka puasa lah lepas
Tak, I tahan masa sampai I stop breathing. Bukan salah. Tak, masa I kecil. Ni masa growing up. Lambat jumpa suami. Lambat jumpa suami. Aduh, Masa tu jumpa kecil, pun kadang-kadang. masa tu kecil lagi, I sekolah. You dah sibuk dengan rock, I masih budak sekolah lagi. Tapi I stop breathing. Because apa, dia tak boleh, so I tried to sleep. Rupanya masa tidur, I stop breathing. Okay. Because teruk sangat. Tak Jadi, besar. balik pada agama ulama menyatakan ini satu rukhsah. Rukhsah. Macam orang musafir 90 km, 2 marhalah, maka dia boleh menjamak dan mengkasarkan solatnya daripada 4 kasar jadi 2, jamak menghimpunkan waktu asar kepada zuhur, zuhur kepada asar, maghrib kepada isyak, isyak kepada maghrib, boleh. Tak ada masalah. Di keperluan No doubt, nafi muskilah. Rukhsah, keringanan yang Allah berikan pada mereka-mereka. Sebab logikanya begini aja. Takkanlah hanya kerana dia sesak tetapi dia boleh mampu berpuasa, hanya kerana itu batal puasa dia. Logikanya begitulah. Dia mampu berpuasa kot. Sekadar dia untuk bantuan pernafasan supaya dia dapat bebas, lebih untuk dia lebih relax sikit. So itu satu mujahadah yang besar. Oksigen tu nyawa. Ada logika ni. Kena pakai logika juga. Islam is always about logic, but puasa mencari logik. Faham? Isra' Mi'raj mencari akal. Puasa mencari adat. Pagi-pagi doktor suruh, you must have a breakfast queue, yeah? You don't have your breakfast, you will go on a gastric. Okay. So I have my breakfast lah. Tak. So maksudnya di sini, breakfast datang daripada kalimah break your fasting. Break your fast. Because malam tadi kita shut down. Kita tidur, maknanya kita shut down. Telinga tak mendengar, mata tak melihat, semua tak function. Bangun tu, you must have break your fast. Break your fast that night. Your fasting malam tadi sebenarnya you tidur tu, you tak makan, you tak minum, that's fasting. So begitulah seolah-olah Allah nak mendidik kita puasa bulan Ramadan. Lebih kurang begitulah. Maksudnya ada benda yang kau kena stop. Tahan break. Mana kau kena tarik handbrake. Benda halal jadi haram. Makan halal jadi haram, minum halal jadi haram, bersenggama suami isteri jadi haram bulan siang-siang bulan Ramadan. So di sini kita kena faham bahawa that kita di sini mencari adat. Bukan maksudnya semuanya dalam common sense, semuanya dalam logika. Sebab agama ni dia ada bab spiritual, kebatinian yang orang susah nak faham. Hanya mereka yang memahami, mentadabur makna puasa tu saja. Sebab itu saya suka nak nyatakan begini. Apa itu Ramadan? Ustaz jangan tanya saya. Apa itu Ramadan? I lupa cakap hari tu. Umat jahiliah dulu, mereka mengira waktu-waktu yang berlalu dan mereka merakamkan peristiwa besar yang berlalu dijadikan sebagai nama tahun itu. Contoh surah Al-Fil, surah Alam Tarokai itu kan, kita nampak bahawa di situlah Allah merakamkan peristiwa Gubernur Abraha nak menyerang Kaabah, nak menghapuskan Kaabah. Dan bawa gajah. Al-Fil tu gajah. So akhirnya apa berlaku? Mereka jadi sebagaimana ulat dalam tanah apa kecai, dia bawa burung ababil, bawa batu dari Sijin. Okey, itu peristiwa itu, tahun itu dinamakan Tahun gajah. Tahun gajah. Begitulah orang-orang dulu melihat pada peristiwa-peristiwa ini. Orang Arab. Dia tak ada tarikh, dia tak ada spesifik, sebab masa tu masa tak ada lagi. Takwim hijrah belum lagi. Even Nabi wafat tahun berapa umur pun dia main agak-agak, sebab apa, dia tak ada spesifik macam kita dia tak sekarang. Spesifik. Dia ikut tahun. Sebab itu Husnul Am, apa tu, tahun kesedihan. Ya, Amul Huzni kan, tahun kesedihan. Dia letakkan tahun Nabi bersedih kerana Khadijah meninggal, kemudian Abu Talib meninggal kan. Itu tahun kesedihan. Maka diletakkan Amul Huzni. Jadi siapa yang merakamkan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, di zaman Islam, Jumadil Ula, Jumadil. Ini lagu lain. Saya punya lagu lain. Kita punya yang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal kan. Ini penyanyi ya, penyanyi. Itu kita sekali sentian. Jumadil Akhir, Ya, kadang-kadang 25 nama Rasul pun nyanyi lagu lain. Adam. Itu kelebihan ya. Bila menghafal lagu dapat menghafal 25 nama Rasul kan, yang wajib kita ketahui.
Bagus, bukan tak bagus. Itu salah satu kita ada 4 kotak. Kotak Islam, kotak iman, kotak ihsan, kotak seni. Kotak seni tak semua orang tahu, tapi Raihan dah cuba bawa benda tu, dah berjaya. Alhamdulillah, tahniah. Okey. Contoh. Mengapa Muharram? Kerana Muharram ini haram berperang. Dia disebut juga sebagai arba'atu hurum. Ada 4 bulan haram dalam Islam. Dia disebut dalam Quran. Antaranya Muharram. Kemudian Safar. Safar daripada sifar. Sifar kosong. Kebanyakan orang Arab ketika itu mereka tak ada rumah. Lepas diharam berperang, mereka berperang. Mereka keluar. Rumah kosong. Lepas bukan juga musafir bukan. Bukan. Sifar daripada sifar. Muharram, Safar. Rabiul Awal. Dia kena nyanyi. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabi' ni apa? Bunga berkembangan. Ini sekadar lah nak bagi, dia sebenarnya berdalam lagi, tapi saya nak bagi surface je supaya kalian faham dari mana asal usulnya. Rabi' kembang, bunga tu berkembang, bunga-bungaan berkembang. Jadi Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir. Kemudian Jamadil Ula, Jamadil Ukhra. Jumadil Ukhra, Jumadil daripada perkataan Arab jamad. Jamad ni keras. Beku. Itu jamad. Apa lagi jangan? Ni tulang jamad. Ni jamad. Oh tak. Ni tilam. Bono. Okay, sorry. Makna jamad itu keras, beku. Jadi mereka kebanyakannya ketika itu beku ni diistilahkan macam sejuk. Macam sejuk, beku, keras. So you mean macam tadi bulan fall, winter, summer, floral, lebih kurang. Lebih kurang. Dia orang mengikut suasana dan peristiwa. Kemudian lepas Jumadil Ukhra, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab mereka muliakan bulan Rejab. Sebab itu Rejab ni memang bulan mulia. Orang Arab memuliakan bulan Rejab. Siapa masuk Rajab? Rejab ini dia mulia, yang mulia. Rejab ni mulia. So lepas Rejab, Sya'ban ada yang mengatakan berserak-serak. Pasal apa berserak-serak? Mereka mula keluar. Sya'ban mereka keluar. Separuh ada pergi berperang, dikatakan berperang. Separuh ada pergi mencari makanan dan minuman untuk disimpan. Oh ya, because satu lagi kalau ikut Rahikul Makhtum dalam Mubarak Puri Sil Nectar, dia kata dalam bulan Sya'ban yang mana Nabi dapat wahyu daripada Allah untuk this is time to retaliate. So before perang Badar, kan Ramadan Badar kan? Yes. So exactly. Masa Sya'ban dia dah start preemptive strike. Jadi every Nabi dah hantar certain groups keluar untuk tahan kabilah daripada Syam ke Mekah untuk ambil balik harta rampasan yang dia ambil daripada orang Islam Mekah. Okey, maksudnya di sini lepas Sya'ban berserak-serak, ada yang nak cari makanan minuman untuk bawa balik, simpan, ada yang pergi berperang, separuh pergi perang. Lepas Sya'ban maka datang Ramadan. Ni kita cerita pasal Ramadan. Baru nak cerita. Jauh perjalanan kita ni kan, supaya kau faham. Tidak main teka-teka je. Muharram Safar ni tak tahu apa benda kan. Okey, ceritanya Ramadan. Asal Ramadan ni perkataan Ramaud. Membakar, panas, sangat terik. Now I remember. Okay, so sangat membakar. Sebab itu orang Arab ketika itu, waktu itu memang panas gila. Maka dia kata Ramadan. Maka ambil bulan tu nama Ramadan. Also because Allah sebut dalam Quran, Allah sebut dalam wahyu turun. Dan Ramadan ini dinukil, diletakkan dalam Quran, dimaterai dalam Quran. Sebab dia disebut Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Dia tak panggil Syahrul Siyam sahaja. Syahrul Ramadan alladhi ila akhir ayat. Syahrul Ramadan bermakna bulan Ramadan. Panas. Lepas tu bila dia Arab, bila letak belakang maknanya dia plural, dia banyak. So dia plural lah. Dia membuat-buat lah bulan Ramadan boleh. So bila kita dengar tu, mengapa Ramadan ni panas? Okey, lepas Ramadan Syawal, bulan naik lah. Dalam waktu naik, kita katakan bahawa Syawal ini iaitu bulan naik lah, macam tu. Maknanya dia Syawal ni is glittering lah, macam apa? Dia panggil apa? Dia bersinar-sinar. Dia Syawal ni dia naik, boleh naik. Dia muka naik, seri naik, macam tu lah. So, Syawal. And then Syawal, Zulqa'dah. Zulqa'dah dari Qa'id duduk. Sebab itu orang Arab lepas dah sibuk apa semua tadi tu, dia orang akan duduk je. Dia orang tak akan pergi keluar. Dia orang duduk di rumah
Sebab mereka bersiap siaga untuk menunaikan haji pada bulan Ukud, Zulhijjah. Qaid. Okay. Okay. So itu 12 bulan. Complete dah kita cakap lebih kurang. But saya nak cerita pasal Ramadan. Ramadan panas membakar. Panas ini, apa yang dibakar? Memang dia boleh membakar macam-macam lah panasnya. Sebenarnya, kalau kita faham, Ramadan dikurniakan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membakar dosa-dosanya. Itu paling sebenar. Dan Ramadan bukan bulan puasa. Kalau stop situ mesti orang terkejut kan. Alamak, kamu kena puasa? Betul. Sebenarnya dia bulan ibadah. Bulan naiknya ibadah. Bulan memperbanyakkan baca Quran. Bulan memperbanyakkan as-siyam, aqiyam. Siam, puasa adalah sebahagian daripada ibadah sahaja. Sebab di luar bulan Ramadan ada puasa sunat. Tapi puasa wajib, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu suratul Baqarah. Saya nak bagi tahu bahawa 183. Tapi nak bagi tahu itu dalil yang mensyariatkan kita umat Nabi Muhammad SAW untuk puasa sebulan penuh. Tapi kena ingat, orang Melayu kita minta maaf, dia nampak Ramadan datang, puasa. Sorry to say. Puasa. Maka puasa, sekarang makan. Pukul 7.30 makan. Itulah kerja dia. Puasa makan banyak-banyak. Maka akhirnya, yang dikatakan nak bakar dosa-dosa tadi, sebenarnya ialah kelebihan kita qiyam. Allah nak datangkan malam Lailatul Qadar. When you say ibadah ni, maknanya ibadah khusus lah. Ini ibadah tetapi digandakan. Maknanya qiyam. Ada orang qiyam malam-malam tak bulan Ramadan. Tapi gandaan pahala rahmat Allah luas pada dalam bulan Ramadan. Maka perbanyakkan lagi lah. Sebab ada orang baca Quran. Maka gandakan lagi. Sebab Allah nak bagi lebih. Pahala sunat jadi wajib. Bayangkan. Dan pahala wajib digandakan 70 kali ganda. Siapa nak kasih? Satu. Dan tidak ada kurniaan lebih baik daripada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Mengapa Allah menafsirkan bahawa malam lebih baik daripada 1000 bulan? Umur umat aku, kata Nabi, baina 60 wa 70. Daripada 60 hingga 70 aja. Mengapa sampai 1000 bulan? Maknanya ini kelebihannya dia bagi. Boleh dapat 1000 bulan tersebut sebab gandaan-gandaan yang terlalu banyak di dalam bulan Ramadan sebab rahmat Allah tu luas. Dan yang paling penting, mengapa ada sunnah menyatakan Nabi mula mengikat ketat kainnya pada 10 malam terakhir dan mula membangunkan isterinya untuk i'tikaf? Mengapa? Untuk cari malam qadar. Okey. Mengapa tak awal? Mengapa hadis tu tak letak awal? Sedangkan awal pun boleh datang. Tapi petunjuk dari Rasulullah memperbanyakkan ibadah tu power lagi towards the end of Ramadan. Which means what? Kebiasaannya bila kita dah masuk awal Ramadan, kita dah start mula berjinak dengan puasa, dengan tarawih, kita dah mula membuang nafsu-nafsu kotor ni. Kita mula bersihkan diri kita, jiwa spiritual kita, mental, physical, semua nak Allah. Of course lah, bila kita dah bersih, mudah tak Allah nak mengampunkan dosa kita? Benda bersih dengan bersih kot. Tapi kalau kau masih kotor, tiba-tiba kau nak minta ampun pada Allah macam tu aja, macam tak kena lah. Kalau kita pun kotor-kotor pun nak minta kat orang, kan orang pun halau. Jadi macam ni, cantik analogi Allah Ta'ala tu susun ni, atau kronologi dia, bermula daripada 10 malam pertama tu rahmat, 10 pertengahan itu maghfirah, 10 yang terakhir itu ittaqu minan nar, pembebasan dari neraka Allah. So cantik aturan tu.